Ejen-ejen Tuntok dekat luar sana mesti tengah tersengih-sengih kan. Tersengih, tersenyum malam-malam. Wow, wow, wow. Ataupun pengguna. Sebagai seorang pengguna Tuntok, pasti korang rasa macam baik ah. Okay guys, plan Tuntok latest untuk bulan ini, bulan Mei. Tak tahu lah keluar bila. Rasanya keluar start Mei. Okay, by the way, check it out. Layan video ni, kita tengok plan dia. Banyak baik oh. Kalau saya nak kutuk Tuntok, saya kutuk je. Even saya seorang ejen Tuntok legend. Nak jadi ejen pun boleh, tapi saya pun banyak singkat-singkat lain. So, Tuntok satu prepaid yang dikatakan dulunya dia ada kelebihan daripada segi plan internet yang dulu. Plan unlimited FUP 100GB paling besar. Bukan paling besar dalam Malaysia, antara yang besar. Waktu tu saya jual plan tu, woi, seorang-seorang WhatsApp saya nak plan tu. Plan dia RM48 kan, 100GB FUP. Guys, tapi sekarang korang kena update. Korang tahu tak plan Tuntok sekarang lagi besar? So, saya cerita satu plan internet yang paling tinggi daripada Tuntok dan antara yang berbaloi kalau nak dilanggan, iaitu plan Epic Plus 50. Di mana dulunya wujud dengan unlimited call dan 350GB internet yang agak besar waktu itu. Tiba-tiba telco baru seperti Eastel yang guna line U-Mobile keluar RM50, 500GB. SOX pula keluar RM50, 400GB. So Tuntok dia terbenam, dia terduduk kejap, dia macam jadi sayur, dia jadi pisang, macam tak tahu nak buat apa. Dan sekarang Tuntok berkembang daripada 350GB pergi ke 500GB. Dan korang boleh tengok spek-spek yang diberikan untuk Epic 50 ni. Ultra fast 5G. Pastilah memang ada 5G. Tak ada sekatan kelajuan. Dan data 500GB tu boleh hotspot 100%. Very nice. Tapi kenapa dia guna bahasa hotspot enable? Rare sikit lah istilah yang digunakan. Dan of course unlimited call. Bab speed korang tengok dekat gambar. Kalau speed dia cerita pasal sampai 900 Mbps, korang jangan terlalu wow, laju babe. 900 Mbps untuk wireless internet belum tentu. Dia cuma, kita boleh cakap internet dia kelajuannya berapa? 0 hingga 1000. Dia boleh capai 900, capai 1000. InsyaAllah. Kalau tak ada masalah, tak ada aral melintang, memang confirm boleh capai punya. Tapi korang kena tahu, wireless internet daripada SIM card, internet tanpa wayar ni, dia ada satu masalah, ketidakstabilan. Dan setiap speed akan berbeza kalau ditest, kalau dicuba dekat mana-mana tempat. Mana-mana korang test dia takkan sama. So dia akan ikut kemampuan. Kalau ramai pengguna dekat situ, belum tentulah boleh dapat tinggi. Kalau tak ramai pengguna tu, mungkin boleh dapat tinggi. Dia macam tu. Dan memandangkan satu information, dia guna satu rangkaian yang luas iaitu Celcom Digi. Information baru yang korang kena tahu adalah Tuntok bukan lagi MVNO. Okay, Tuntok dah jadi MNO, Mobile Network Operator. Umpama dia pencawang sendiri. Tapi dia bukanlah jenis company yang dah pasang pencawang sendiri dekat setiap tempat. Bukan. Dia ni macam mana ceritanya Ada orang-orang atas cerita kat saya lah, di mana Celcom Digi dah beli Tuntok ni. Dia bukan tumpang-tumpang lain lagi. Jadi in case information ni adalah information yang legit, dia ada satu kelebihan daripada segi kualiti rangkaian. Pastinya ada. Tapi confirm belum tentulah. Okay, sebab dia bukan tumpang lagi. Dia dah memang infra dia. Cuma bukan dia bangunkan sendirilah, tapi dibeli oleh company MNO. Dia jadi MNO. Korang share sikit lah pasal information. Kalau korang mungkin terlibat dengan korporat dalam telco ni, korang tahu kan dia punya jalan cerita, share dekat komen. Bukan tu saja, untuk Epic 50, Tuntok pun popular dengan side offer seperti korang tengok dalam gambar ni. Okay, ada e-roaming 13 country babe. 13 negara boleh tahan. Ada roaming sampai 13 negara. Banyak tu. Lepas tu Nova Astrology saya belum sempat nak survey. Lepas tu Game and Drama Access, okay, RM30. PA Insurance, Personal Accident Personal accident. Kalau cakap insurans, jangan sedap-sedap. Ingat masuk hospital boleh claim macam tu je. PA, personal accident. That's mean kalau korang bawa kereta accident, adalah peluang-peluang claim tu.
Jangan ini demam sikit, tangan terseliur, masuk klinik nak claim kat TuneTalk. Memang kena sepak. Lepas tu bila tak dapat kau cakap TuneTalk scam. Dulu tak nak cerita, tunggu tak nak cerita. Korang yang tak tahu, PA tu, personal accident. Lepas tu Foodpanda Pro subscription, di mana saya bukan pengguna Foodpanda. Yang dah guna Foodpanda subscription, Foodpanda Pro ni, apa kelebihan dia? Bagus ke tak? Komen dekat ruangan komen di bawah. Dia ada tulis pay 550, get 1700 value back. Okay, korang tahu tak RM50 ni kalau kalikan setahun lebih kurang 600. Jadi dia offer untuk jimat sebulan, bayar 550, korang terus dapat semua perks-perks tambahan yang diberikan tu. Dia macam tu. So benda ni saya tak boleh nak confirmkan betul-betul, sebab sekarang saya nak sebagai pengguna dan anda sebagai seorang pengguna nilai dengan iklan dia. Iklan ni memberi maksud daripada saya yang saya faham. Kalau korang nak dapat perks yang diberikan ni, kena bayar selama setahun. Which is RM600, tapi dia bagi diskaun RM550 je korang kena bayar. Ini cukup nice, tapi siapa yang pakai prepaid nak bayar sampai RM550? Goyang mat, goyang. Kalau postpaid boleh cerita lagi. Jarang lah prepaid orang nak labur top up banyak-banyak. Top up RM50 pun dah rasa macam mahal. So, adakah itu betul apa yang saya faham dan korang boleh faham benda yang sama ataupun mungkin lain? Saya boleh je untuk confirmation ni saya contact ejen-ejen atasan. Tapi saya tak nak. Saya nak apa yang saya faham dengan iklan ni, saya nak confirmation sama tak dengan apa yang korang faham. Sebab ini iklan official kita nak tengok sama ada telco tu dia punya manipulation dia kuat ke tak kuat. Dengan iklan-iklan dia pancing orang. So itu dia plan Epic 50. Lagi berbaloi. Bukan murah gila, tapi dia lebih berbaloi sekarang. Sebab dia cuba seimbangkan dengan market sekarang. Ingat, RM50 boleh capai 500GB. Kalau korang pakai plan internet yang harga RM50 tak ada 500GB, tolonglah cari yang 500GB tu. Sebenarnya korang nampak plan tu mahal. RM50 tak ada 500GB. Ataupun ada setengah orang tak pentingkan 500GB bang. Rumah ada wifi, tempat kerja ada wifi. Korang pakailah yang murah, RM35, yang RM20. Cari plan yang sepatutnya korang guna. Dah pergi pakai besar-besar nak buat apa kalau dah semua tempat ada wifi. Siapa yang nak guna plan Epic 50 500GB? Nice tak? Ada tak yang bayar setahun? Kongsikan dekat ruangan komen di bawah. Consider to subscribe, like kalau suka, share kalau guna. I'll see you guys on my next video. Bye.